siapa yang baru masuk atau baru pada Blender, okay, dan baru pada saya, okay, saya ramai kenal saya dah. Okay, panggil Sky saja. Nama Iqbal, panggil Sky saja. Okay, so kita Blender, siapa yang belum download lagi, kita pergi ke website-nya. Okay, download Blender 5.1. Okay, ini baru lah, so basically dia akan sentiasa update. Okay, dan entah minggu depan dia dah jadi 5.2. Lagi dua bulan kemudian jadi 5.3. Tak tahu so okay, dah download. Jom kita buka Blender. Okay, tapi sebelum tu just want to check everyone, siapa yang dah download Blender tekan 1. Okay, thank you teacher, thank you Raf, thank you Tirmizi. Blender 5.1 okay? Tak sure okay tak okay. Tak sure okay tak okay. Okay, tapi kalau tak okay, kalau dia super hang, saya akan tunjuk kaedah-kaedah dia lah. Kaedah-kaedah macam mana nak retrieve dia punya asset yang kita dah buat. Kita tekan 1, bagus. Dia Blender ni dia tengok pada apa yang kita nak buat lah. Contoh kalau katakan nak buat architecture, okay, architecture ada beberapa benda yang nak kena guna lah. Dia tengok lah, kalau nak architecture mudah, dia ada package toolkit dalam Blender yang saya nak guna. Jadi kalau nak guna yang tu, kita kena guna Blender, serta-serta Blender. Jadi itu Blender 4.5. Itu Sky baru dia buat training for architecture. Okay, so jadi dia ada package yang mudah. Kena buat cermin, nak buat tu, itu kita download Blender 4.5. Jadi kalau nak buat yang lain-lain, tengok Blender yang jenis apa. Okay, so soalnya Sky akan kaji lah Blender mana yang yang suitable. Tapi yang latest official Blender 5.1. Sama juga kalau nak nak guna IKEA punya produk kan. Jadi daripada kita design satu IKEA punya perkakas, kita nak terus connect pada IKEA, guna dia punya cupboard dia, kursi dia, tak payah nak design satu-satu. Kita ambil je, kita letak je, susun je kat mana-mana. Contoh kalau kita buat rumah, kita nak susun interior design dia, kita just ambil, drag, drop. Itu kalau nak guna dia punya, kita panggil add-on. Okay, add-on. Tapi kalau in this case, kita guna Blender 5.1 lah untuk sesi ni. Kita nak buat basic saja. So yang lain-lain dah download ya? 3 orang je respon, yang lain-lain ni. Xiong Ochi Choi, Nurfaika Hani, Alvina dah download Kalau dah download tekan 1. Kalau belum download tak apa, download lah. Ini dah download Okay. Kalau belum download, just bagi tahu lah saya tengah download, tak apa. Okay, tak apa. Saya ada apa ni? Saya ada recording, Okay. So, kita buka kita punya Blender. Buka Blender. Mana Blender saya sekejap Okay, saya dah buka Blender. Okay. Deng. So, bila buka Blender, dia akan buka, nampak je ni. Okay. Mana je ni? Okay. So, nampak Ya. Okay. Okay, so bila dapat macam ni, okay, semua dapat kan? Okay, so what we do? Okay, depan ni sebenarnya kalau tengok kat sini, okay, kalau anda left ke right hand, nampak? Kalau macam saya mouse select left, ini normalnya. Tapi kalau you tangan kiri, you're left-handed, then you might consider tekan the right. Okay, in our case, yang normal punya, yang basic, memang left. Okay, bahagian ni sebenarnya saya tak sentuh sangat, tapi just in case if you're curious, you can tekan Blender ni can press light macam ni, atau tak. Saya biasa dark lah
Okay, kalau key maps, kalau katakan you guna industri composite, boleh guna yang ni. Tapi saya stick pada Blender lah sebab saya dah biasa dengan Blender. Okay. Um, kalau tak, biar je lah. Okay, biar je lah je tu. So, kalau dah biar je, tekan mana-mana. So, kalau saya tekan kat sini je, dia hilang. Tak apa. Okay. So, welcome to the Blender interface. Okay. This is the normal Blender interface. Okay. Kalau yang nampak ni ada apa ni? Light, light sources. Okay. Saya tekan sini, ni kamera. Okay. Ini cube. Okay. Ini memang basic. Bila you buka je, memang inilah dia basic. Okay. Kalau katakan you tak suka, you boleh tekan ni. Okay. Select everything. Atau you can tekan A. A all select all. Ataupun you boleh tekan dapat atas ni. TP ni. You can select one by one. Select sini, select sini, select sini. Okay, saya select sini. Dapat. You highlight here. Bila select sini, highlight here. Light, select. Dapat. So if I click this one and then shift, they select everything. Ataupun tekan kamera, tekan control, and then tekan satu-satu. Oh, boleh. Dapat. So if I want to delete it, I can just press the delete button. Tekan je delete button. Oh, dah delete. Habis. Okay, kalau tak suka, okay, kita nak undo, tekan Ctrl Z. There you go. Simple as that. Dapat. Okay, so bila buka this one, okay, this folder, first thing first. Okay, apa yang kita kena perlu buat? First thing first. First sekali. Okay, first sekali. Okay, kita kena save. Kan nanti kan kalau tak save, habis. Okay, save dahulu. Okay, save somewhere. Saya akan save kat mana? Saya akan save kat download lah. Okay, saya akan save saya punya ni. Sunday animation. Okay. Sunday animation. Okay, so terpulang lah. Nak letak air Ahad ke, nak nama you ke. Okay, pulang. Boleh ada baru masuk. Zer. Abang Zer, okay, Abang Zer. Dah download Blender belum, Abang Zer? Dah, sudah. Dah, okay. Alhamdulillah. Cantik. Okay, saya go through basic saja dengan semua. So, jangan risau kalau katakan tadi terlepas ada decoding nanti . Okay, so first thing first, dari pihak saya akan turn on something . So, kita panggil ni bahagian ni kalau tuan-tuan nak follow, tak follow, pulang . Okay, saya akan pergi ke tempat tebi edit ni. Okay, saya akan edit. Saya akan pergi ke preference. Okay, saya tekan preference. Dia akan keluar macam ni. Preference. Okay, saya ulang lagi sekali. Okay, saya tekan edit. This one, edit. Lepas tu saya pergi ke this one. Preference. Tekan this one. Okay, saya tekan preference. Okay, you got preference. Okay, salah tu yang saya first kali saya ingatkan, tekan system. Okay, system. Okay, atas ni nampak ni. Start. Ke sini. Saya ulang lagi sekali. Sistem, ini paling penting undo step. 32 tak cukup. Kita max kan, maksimum dia 256. Okay, sama ada tuan-tuan nak tekan 256 atau tekan 1000 terpulang. Dia akan still 256, maksimum 256 . So saya tekan sini, ketika saya tekan 1000, tutup, enter. Dia masih lagi 256. That's the maximum. 256 pun dah cukup lah bagi saya. Sebab kalau you nak undo sampai 32 step ke belakang, tak cukup. Sebagai seorang designer, modeler, memang tak cukup. Ataupun animate, tak cukup. Okay. So, ni first sekali, very important. Okay, saya kena add-ons. Okay, add-ons, salah satu add-ons yang saya ni, apa nama dia? Yeah. Okay, apa kita bagi lah?
Uh, ya, bagi satu minit. Screencast. Lupa pula apa namanya. The word screencast. Okay, untuk ini untuk bagian saya sebab saya nak ajar tuan-tuan dan puan dengan lebih baik, itu screencast. So screencast tak ada dulu kita. So saya tengah get extension, okay. Lepas tu allow online access sebab Blender ni saya baru saja download, okay. Jadi saya kena allow online access. Okay, saya nak cari screencast sebabnya saya tengok screencastnya. Mana screencast ni sampai nampak kalau sesiapa dekat sini nak jadi tenaga pengajar, okay, macam saya, and then nak ajar online ke, ajar offline ke, face to face, yang ni wajib screencast keys. Saya tekan install. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak ada. Okay. Pergi ni dekat get extension. So ada banyak tools online yang sangat-sangat bagus. Okay. Kena kaji lah. Okay, cek mana satu yang baik. Okay, saya untuk kali ini saya guna screencast dulu. Okay, screencast, mana screencast ni? Ni screencast keys. Dia tick. Kalau dia tekan tick sini, nampak dia tekan tick kan. Okay, maknanya dia dah ada dah dalam sistem. Satu lagi yang saya suka selalu guna ialah auto mirror. Auto mirror tak ada, Regify pun bagus juga, tapi nanti kita kena tutup kemudian. So tengok auto mirror je. Auto mirror, auto mirror. So saya install. Auto mirror ni dulu dah ada, tapi dia dah naik version. Ada version dia dah upgrade. So auto mirror dah ada. Okay. So kita kena carilah extension dia kalau tak ada. Okay, so sekarang ni screencast ada kat sini. Nampak? Sekarang dah ada screencast kat sini. So kita tekan screencast ni. Okay, kat bawah sekali. Nampak? So, bukan ni. Saya. Ada soalan. Saya kena tick. Sini kena tick. Okay, saya tick. So sekarang ni nampak tak screencast? Apa-apa yang saya buat, tuan-tuan akan nampak. Okay, saya akan mouse ni saya akan besarkan sikit. Contoh maybe 70. Nampak? Mouse boleh dibesarkan. And then font size saya akan besarkan dalam maybe 40. Boleh jadi kalau saya tekan ni saya tekan left mouse button, nampak this one. Ni left mouse button, right mouse button, middle mouse. Nampak? Saya tekan middle mouse, nampak? Middle mouse. Saya tekan kalau saya tekan 1. Nampak? Tuan-tuan nampak 1 2, 3, 4, nampak? Saya tekan A. Nampak? Dia display A. Okay, semua nampak Sebab Edis benda ni akan membantulah. Yang tuan nanti kalau saya tekan tuan tak nampak apa yang saya tekan. Okay. Alright. So first kali saya nak ajar tentang rotation. Nampak? Kalau tempat saya rotate. Okay, cara rotate ni tuan-tuan kena faham iaitu middle mouse. Nampak? Bila saya tekan middle mouse, nampak kat sini. Dia pun middle mouse. Nampak dia highlight. Okay. Kalau you tekan middle mouse and then you rotate your mouse, nampak? Dia kerja sini lah. Okay. Kalau saya tekan shift, saya tekan shift. Lepas tu saya tekan middle mouse. Lepas tu saya gerak mouse kita. Dia kerja ni. Nampak tak? Ini kita panggil panning. Okay. Yang ini kita panggil rotating the environment. Okay. So sekarang ni satu lagi dapat keluar screencast kan. Ni kita panggil dia punya tools lah. Salah satu tools
tools options. Kita tekan N. Kalau tekan N, dia tutup. N ni tutup. Nampak? Kalau tekan T, ni tepi ni. Ini tools. Nampak? T belah sini, N belah sini. Nampak banyak benda ni, kalau tulis bagus juga tulis. Tapi nanti saya carikan shortcut key Okay, tapi inilah cara dia. Okay, T sini. Okay, satu lagi tuan-tuan dan puan, kalau ikut kaedah saya, okay, nampak ni. Ni jangan usik yang lain ni. Jadi kita kena guna shortcut je. Kalau tuan-tuan tekan apa-apa kat sini, pening ni. Just make sure dia kat select je. Select box saja, jangan ubah. Okay, ni select box di sini. Dah. Jangan tekan sini, jangan pilih yang ni. Yang ni jangan pilih, bawah ni jangan pilih. Tweak ni jangan pilih, jangan. Ini saja. Biar saja tu sampai bila-bila. Okay, kalau ada masalah beritahu saya. Okay, tunjuk ni screen, saya akan ajar. Okay, memang macam tu. Ajar online memang selalunya saya akan minta you tunjuk screen, saya akan guide. Okay. Okay, next. Nampak ada file, ada edit. Semua ni saya tak sentuh sangat lah. Bawah sini tak sentuh. Yang ni kalau advance nanti saya akan sentuh lah. Okay. So, yang lain-lain sini yang paling penting ialah apa lagi ya? Okay. Satu lagi ialah slide daripada bahagian ni. Atas ni, hebat. Ini kita pergi mode Mode. Apa ada 4 benda ni? 1, 2, 3, 4. 4 4 mode Okay, contohlah saya beri contoh. Ni 4 segi kan? Okay. Kalau kita pilih mode yang pertama, this one. Okay. Saya tekan nampak? Ini kita pergi X-ray. Mode X-ray. Okay. Kalau hover, ambil punya mouse ni, you hover over here. Nampak notice apa tu? Viewport shading. So it is a display only edges of geometry without surface. Okay. So it is basically this is the name. Wireframe. Okay, X-ray, wireframe. Okay, it is mode is wireframe. Macam wire. Okay. Wire. Okay, this one. Next one. This one is solid. Okay, cuba tekan. Ini solid. Dia tak ada warna. Okay, solid ni tak ada warna. Kalau nak letak warna, nanti saya tunjuk macam mana letak warna. Setakat ni kita faham macam tu je. Okay. Next one. This one. This one ialah material. Kenapa dia material? Kalau kita dah boleh attach material. Okay. Contoh material tu adalah warna putih. Atau warna merah. Kalau nak tengok warna ni warna merah, kita kena masuk material mode. Kalau kita tekan solid, takkan nampak warna. Contoh okay, saya tekan sini. Kan? Ni material mode Okay, saya tekan objek ni. Saya pergi bawah ni. Nampak tak? Tu, material dapat. Okay, tekan. Okay. Boleh Sekarang ni boleh kalau nak saya repeat balik beritahu tau. Okay. Cube. Material kan. Okay. Ni material ni sekarang warna putih tau. Okay. Saya akan ubah. Alamak. Jangan nanti tiba non responding. Saya punya komputer ni mungkin dia panas. Tak apa. Bagi dia panas. Saya buka macam-macam komputer ni. Itu dia mungkin. Kalau saya sempat hang, beritahu Saya akan tunjuk kaedah macam mana nak import dia punya model. Okay dah. Dia kadang-kadang dia bagi hang, dia ada hang sekejap. Dia mungkin sebab benda baru. Version baru ni dia kena tak stable Jadi kita kena banyak sabar. Okay, ni dia warna putih nampak? So dekat sini,
Bila kita tekan material, okay, this one kan, dia kan, this is the whole thing. Okay, bawah preview, bawah surface. Bawah surface ni nampak dia banyak, ni dia banyak lah dia punya option. Kita tengok base color ni. Okay, tekan kat base color ni, tukar warna apa je nak. Okay, jadi saya tukar warna biru. Dia jadi warna biru. Tukar warna hijau, tukar warna hijau. Okay, nampak Jadi kalau saya pergi sini, tuan, okay, dia wireframe, solid. Okay, dan material. Kalau material ni saya ubah balik pada solid, dia tak akan nampak warna. Saya tekan, nampak? Tak ada warna. Pergi ke material balik, nampak Okay, last kali, ini kita panggil rendered. Rendered ni maksudnya dia ada color dan dia ada pencahayaan. Ada shadow, ada lighting, semua sekali. Bukan saja dia ada warna tapi dia ada shadow sekali. Contoh kat sini, okey, sekarang ni kita baru ini apa material bro. Tapi tak ada cahaya. Okey, sekarang ni kita cuba this one. Rendered. Tepuk. Nampak? Dah ada cahaya dah. Jadi kalau saya nanti nak test, okey, saya pergi ke lighting, nampak? Light. Ni kan light kan. Bila saya tekan select, dia akan select this one. Ni dah select Okay. Apa I'm selecting this light. Kalau tekan sini, I'm selecting the camera. I'm selecting the light here. So now, dapat cahaya sini kan? Dapat cahaya kan? Saya ambil light ni, saya nak gerak-gerakkan dia. Okay, there's a shortcut key to this. The shortcut key is G. G for move. Okay, kalau tengok sebelah kiri ni, dekat T ni, kan? T tools Okay. Jangan tekan any of this. Saya just nak tunjuk saja. Kalau you pergi sini, nampak ni, move. Jangan tekan tau. Okay, this move. Nampak shortcut shift space bar, nampak G. G is the shortcut key for move. Okay. Oh, another one panggil grab. G, grab. Maknanya dia akan movekan objek tu. So grab that object. Sini sana. Okay, cara dia macam ni This lighting, saya tekan G. Nampak? Nampak cahaya dia. Kalau saya dekat lagi, kalau saya jauh, dia gelap. Nampak? Dekat lagi cahaya, nampak? Can you see that? Let me just tekan G. Nampak? Dia bercahaya. Jauh sikit. Tak bercahaya. Nampak tak? I hope you guys can see that. Okay. Okay, nampak So this is rendered. Okay, setakat ni ada soalan tak? Kalau ada soalan tanya, kalau tak ada tekan 2. Kalau semua faham, saya faham semua. Ya, tekan 2. Jangan segan tau, tanya. Kalau tak faham. Bagus. Hanif. Very good. Zoom lagi. Nur Fakir, Rina, semua power. Good. Very good. Thank you. Yang lain? Jangan salah kalau yang faham, alhamdulillah lah. Yang tak faham, kita tanya. Okay, so pergi balik sini. Okay, satu lagi. Shortcut key. Thank you, Tirmizi. Okay. Shortcut key. Satu lagi, tekan Z. Okay, Z ni adalah satu shortcut key. Kalau you nak tukar dia punya ni. Sama je. Kalau you tukar pergi ke wireframe. Nampak? Dia jadi wire. Nampak? Ni sama je. Kalau saya tekan sini, squid, dia solid lah. Kalau saya tekan Z, nampak? Saya pergi rendered. Dia pergi rendered. It's the same thing. Cuma ni dia guna Z key dia akan keluar macam ni. Jadi kita boleh pilih. Okay, dalam kes ni saya just suka soalnya modeling kita just stick pada solid. Okay, macam ni. Dia ambil less memory. Okay, tak panas lah saya punya komputer ni. Okay, so that's how it is. Okay.
Next, apa lagi nak kita? Okay, save, jangan lupa. Okay. Saya nak cerita arah. Sekarang ni kita nak tahu mana depan, mana belakang, mana kiri, mana kanan, mana atas, mana bawah. Mana dia? Okay. Okay, nampak tak kat sini? This is like the map. Atas, kiri, kanan, mana, bawah. Okay, Z, nampak? Kat sini, this is 3 dimension. So kita belajar 2 dimension kan? Kat sekolah kita belajar 2 dimension. X, Y. But now we are learning 3 dimension. If we are talking about 3 dimension, there is another dimension called Z. X, Y, Z. So X, Y, Z. So maknanya Z atas, okay, dalam blender, Z lah atas dan bawah, okay, masih menegak, okay. Y dengan X ni adalah paksi sama ada dia depan belakang ataupun kiri dan kanan. Deng. Apapun X dengan Y ni dua-dua adalah mendatar lah. Okay, yang menegak hanya Z. Yang mendatar ni dia just nak tunjuk mana depan belakang, mana kiri kanan. Okay, dalam kes ni X ialah depan belakang, Y ialah kiri dan kanan. Okay, beritahu awal Okay, so macam mana saya nak buktikan. Okay, contoh kalau tuan-tuan ada keyboard, okay, tuan-tuan ada numpad. Nampak numpad? Numpad sebelah kanan kan? Numpad key. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Numpad. Okay. Kalau tuan tekan 1 numpad. Okay, saya tekan 1. Nampak? Dia tunjuk depan. Macam mana saya nak tahu depan? Okay. Sini kan? Ni dia punya. Okay, nak tahu depan dekat sini. Atas belah kiri. Okay, nampak dia tu siapa tu? Front orthographic. Nampak? Front. So di sini ini ada depan. Okay, kalau saya tekan middle mouse button, and then okay, slowly buat kita direct dia macam ni. Okay, kita tengok arrow dia. Nampak tak? So this green arrow is Y. So kalau kita tahu ini depan, belakang ni ialah belakang lah. Nampak So nampak? Y, nampak dia punya kita punya apa? Kaki dia yang menunjuk Y itu maknanya dia ke belakang. Okay. Ni ke belakang. Yang tunjuk yang tak ada kaki depan ni, itu maknanya depan. Okay. So ini depan belakang So Y ialah depan belakang. Okay. Sekarang ni itu numpad 1. Okay. Numpad 3 macam mana? Kiri dan kanan macam mana? Kita tekan numpad 3. Pup. Nampak? Macam mana saya nak tahu? Dekat atas ni, nampak? Dia tulis right orthographic. Okay, sini belah kanan. Okay, kalau saya tekan right click, belah kanan, nampak? Merah. Okay, so nampak belah kanan, X yang ada kaki itulah kanan. Yang tak ada kanan, maksudnya sini, nampak? Sini, kan ada kaki kan? So kaki X tu, yang ada kaki tu, itulah kanan. Yang tak ada kaki itulah kiri. Okay. Tak apa, tuan-tuan akan ada masa untuk digest bahagian ni sebab ni nak tahu arah. Penting arah ni. Okay. Sama juga dengan Z. Z saya katalah Z dia memang dah stagnant. Dia adalah atas bawah. Macam mana nak tengok atas bawah? Terus Z. Okay, kita tekan 7. Okay. Nampak? Numpad 7 Bila saya tekan numpad 7, pop. Nampak? Numpad 7 sini. Ini adalah bahagian atas. We are looking at the top side. Okay, macam mana saya nak confirm? Nampak? Top orthographic. Boleh? Top orthographic. This top orthographic. Kalau saya tekan middle click button, this one, middle click. Saya tekan. Saya rotate. Nampak? So kalau, okay, nampak
tak nampak garisan warna biru kan. Okay, kalau tuan-tuan nak lah, tak puas hati kan. Skies, mana ni warna biru tak ada. Okay, dia dekat sini Sini, saya ulang sekali dekat sini This one, this button. Nampak ada arrow ni. Tekan arrow ni. Okay, saya tekan arrow ni. Nampak Nampak arrow ni kan. Tekan Z, nampak? Ada Z ni, access. Kalau tekan Z, nampak? Sekarang ada warna biru. Tapi by default, yang ni tak. Ini saya tekan. Terpulang boleh tuan-tuan perempuan, mana yang tuan-tuan dan perempuan selesa. Kalau nak warna biru, taklah warna biru. Tak ada apa pun, tak ada masalah pun. There's no problem at all. Okay. Tapi dalam kes saya nak biar default. Okay. Saya dah biasa dah. Okay. Okay. It's done. Okay. Kalau katakan contoh saya tekan satu. Ini front orthographic. Kan? Okay. Nampak? Front orthographic. Macam mana saya nak tahu belakang? Saya tekan control numpad 1. Tekan control numpad 1. Nampak? Sekarang dia dah jadi back. Front back. Okay. Sama juga kalau saya tekan 3. 3 ialah kanan. Kalau saya tengok kiri, saya tekan control and then tekan 3. Control numpad Nampak? Ni left orthographic. Kalau tekan 3 saja, dia right orthographic. Sama juga kalau saya tekan 7. Nampak? 7 ialah top. Kalau nak bottom, saya tekan control 7. Nampak? So, dapat bottom. Okay, so that's how it is. Okay, kalau bagi laptop yang tak ada numpad macam mana? Okay, kalau you tak ada numpad, jangan risau. Dekat you punya keyboard, okay, nampak ada escape key. Dekat escape key, bawah tu ada button. Tekan button tu. Okay, tengok dia punya ni, dia macam hyphen. Macam ni, ni. Dapat tak? Yang ni keluar tak? Ni. So, pilihlah. Front. Front. Top. Right. Nampak? Nampak? Okay. Okay. Tu. Okay. Semua dapat Kalau dapat bahagian ni, tekan 3. Just nak confirm semua dapat dekat. Sebelum kita pergi editing semua Ada banyak lagi ni lagi baru sikit ni. Belum lagi start animation lagi. Macam tu, gitu. Yang lain semua okey? Nak saya ulang mana-mana bahagian beritahu? Kalau tak, tekan 3 Kalau semua faham, semua dapat tangkap ni, tekan 3. Bagi you try tu. Saya bagi ruang dan masa sama 5 minit. Very good. Apa ni? Saya tak dari tadi, tapi tak dapat tahu nama. Macam mana panggil ni? Thank you, Raf. Good. Timothy, cantik. Tadi tempatlah makan kejap. Tempat makan kejap, tapi tak puas makan. Lapar lagi. Sabar je lah. Please excuse me for eating while giving you training. 3 orang. Yang lain Yang lain okey ke? Nur pakai Adiani. Okay, very good. Zul okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sun. Dengar okey. Mana tu? Mana satu yang bagian teacher tak okey? Bagi tahu. Saya ulang lagi ni.
Okey. Jadi tengok recording Okey, thank you. Baik je. Dah baik teacher. Okey. Kelas ni yang saya nak kita ialah ni bahagian ni. Bahagian ni paling penting edit dan edit dengan objek. Okey. Dalam ini paling penting dalam modeling Okey, dekat sini right now we are in object mode. Okey. Kalau kita nak, sekarang ni kita ada, ni lah objek kita Ini pun objek kita. Ini pun objek kita. Ada 3 objek sebenarnya. Okey. Sekarang ni kalau dalam modeling kita objek ni je lah yang kita boleh modify. Iaitu kita punya cube. Okey. Kalau kita nak masukkan satu lagi cube, okey, cara dia tekan add sini Baik. Okey. Tekan add, okey, tekan mesh, okey, masuk satu lagi cube. Atau masukkan mana-mana. Mana-mana lah boleh. Kita tulis UV sphere. Okey. Kita pergi add, mesh, UV sphere. Okey, contoh nampak? Lepas tu saya tekan G. Okey. Bawa lah pergi mana-mana. Ataupun saya tekan X. Saya ulang sekali saya tekan G, tekan X. Ataupun Z. Ataupun Y. Kalau Y axis lah. X dia X axis lah. Okay. Okay, saya kat sini Y axis lah. Z lah. Okay. Saya bawa dia naik atas. Okay. Sekarang ni dia ada 2 objek. Sebab sekarang ni kita berada dalam object mode. Okay. Bila kita berada dalam object mode, kita boleh select objek. Okay. Tapi macam mana kita nak ubah suai objek ni? Biasanya kita nak buat design lah. Buat design daripada mungkin 4 segi ni kita nak buat kereta ke, nak buat rumah ke, terpulang lah nak buat apa jenis objek. Macam mana? Kita kena pergi ke edit mode. Okay. So kita pilih dulu objek kita. Contoh kita nak pilih objek segi 4 tempat segi 4 pula. Cube ni, okay, this cube. Kita nak modify ini saja. So kita tekan sini, atas ni, nampak Kita tekan sini, objek mode Kita tekan. Lepas tu ada banyak. Kat sini ada banyak Ada sculpting mode, vertex paint, weight paint, text paint, texture paint. Okay, saya tak nak sentuh semua ni Paling penting kat sini ialah edit mode. Itu je. Edit mode dengan object mode. Okay. So kita pilih edit mode. Dapat edit mode. Sekarang ni bila dah edit mode, kita tak boleh sentuh objek-objek lain. Katakan ada 10 objek ni, kita tak boleh nak sentuh. Tengok, saya tekan sini, tak boleh. I cannot do anything. Even I nak sentuh all this lighting ke kamera pun tak boleh. Saya cuma boleh sentuh dalam ni saja. This object only. Okay. And this object, saya boleh buat macam-macam kat dia. Okay, contoh, saya boleh buat Ctrl R. And then saya boleh buat S. Macam-macam saya buat. Okay. Itu boleh. Kita boleh. Dia macam. And then bila saya keluar balik, saya tekan balik sini, saya pergi ke objek mode balik. Nampak? Objek saya dah telah telah di manipulate. Ataupun saya nak pergi masuk balik, saya tekan sini pun. Okay, saya tekan. Okay. Dia punya objek dah berubah. Nampak? Daripada 4 segi sekarang dia jadi bentuk macam bentuk unik lah So sekarang ni ini adalah objek mode. Nampak? Sekarang ni bila saya dalam objek mode, saya dah boleh select objek.
Okay, kalau katakan saya nak ubah apa-apa dekat bulatan ni, this sphere, saya tekan sphere ni, saya pergi ke edit mode. Sekarang ni saya tak, kalau saya nak sentuh yang ni tak boleh. I can only sentuh apa-apa saja dekat bulatan ni. Pak. Jadi bulatan ni kalau saya nak adjust lah. Contoh. Pak. Contoh lah Pak. Okay. Leceh sebenarnya kalau saya nak pergi ke sini. Okay, saya pergi edit mode balik. Lepas tu saya nak kena pergi object mode balik. Leceh. So, ada shortcut key yang saya nak tuan-tuan dan puan sentiasa ingat, iaitu tab. Tekan tab. Nampak? Tu tab. Bila tekan tab, dia akan automatically pergi edit mode. Pergi ke object mode. Ni. Dia punya key, dia punya shortcut ialah tab. Okay. Sentiasa biasakan diri guna tab. Tak payah nak pergi sini balik saya tu, pergi tekan sini. Tak. Okay. Ingat, tak payah. Okay. Nampak? Okay. Boleh tuan-tuan dan puan-puan Okay. Alright. Jadi, macam tu. Nampak? Nak tekan mereka boleh tak? 28, 29. Sampai meletup. Saya gurau je itulah. Okay, so then, apa lagi? Yang penting, saya tengah fikir apa yang lagi penting untuk saya masukkan. Okay, satu lagi tuan-tuan Kalau tuan-tuan tertekan right click. Okay, ini left click Kalau tertekan right click. Bila tertekan right click, pop. Ataupun, sekejap. Dia dah ada lain ni. Okay, so kadang-kadang mungkinlah somewhere tuan tekan macam ni Ya. Ni object mode. Never mind. Okay, maksud saya kat sini, kalau tuan-tuan tertekan, tepat ini kita bagi cursor This one cursor is related to this one. Nampak tu? Itu adalah cursor. Okay. Kalau tuan-tuan tertekan ataupun memang nak tekan, tak apa, boleh je. Tekan sini, okay. Tertekan tempat lain, nampak? Saya sebenarnya tak gemar sangat membuatkan ni ke tempat lain Ada certain bila advance memang saya akan sengajalah memang ada kegunaan dia lah, tapi most of the time bila buat modeling saya suka benda ni tengah-tengah. Saya tak suka pergi tempat lain. Okay. Dia macam kacau sikit mata. Okay. Cara untuk ambil ni pergi ke tengah, tekan Shift S. Okay. Lepas tu bila tekan Shift dengan S, pilih ni, cursor to world origin. Okay. Shift S, cursor to origin. Nampak? Dia akan pergi ke tengah balik. Dan make sure ini jangan kat sini. Make sure selalu kat sini saja. Dia tak akan kacau. Okay. Yang ni saya just nak ingatkan selalulah. Ini kalau guna kaedah saya. Kaedah saya macam tu. Saya tak ada sebab-sebab dia lah. Contoh saya buat game. Saya memang buat game asset. Bila nak export, memang saya guna memang yang ni kena ada di tengah. Kalau tak nanti you punya game asset lari. Okay. Okay, done. Okay, sekarang ni kita akan masuk editing Tadi modeling objek sekarang kita start editing. Okay, cara nak masuk editing. Okay. Contoh. Saya delete. Okay. Kita masukkan balik. Kita katakan add, masukkan balik tadi cube Satu lagi cara shortcut key ialah tekan shift, tekan A, nampak? Ini shortcut key. Kita ulang lagi sekali, shift A. Okay, mesh, pilihlah cube. Nampak? Cube ni dia akan muncul di mana cursor. Kalau saya tekan cursor ni, nampak cursor ni kan? Saya tekan shift A, saya tekan cube, pak. Dia akan di sini.
Itu sebab cursor ni saya selalu suka dia letak di tengah. Okay. Semua modeling saya kebanyakan kat tengah. Itu kalau saya buat modeling untuk game asset. Okay. Ini just nak beritahu. Yes. Oops. Okay. Kita pergi sini. Okay. Okay, so sekarang ni saya akan start modeling ya. Oh ya, satu lagi saya ingatkan, kalau katakan saya ada lebih daripada satu objek. Contoh saya masukkan objek macam ni. Shift S. Sorry. Nampak? Ada banyak kan objek kan? Okay. Sekarang ni kita nak solid. Kalau tuan-tuan nak macam nak bezakan lah, nak nampak dia cantik supaya bezakan ada banyak-banyak objek, tuan boleh pilih sini ni Dekat sini nampak ada banyak jenis. Okay. Kat sini boleh pilih attribute ke objek tadi kan? Sekejap. Yeah. Boleh ni kan? Ya. Oh, boleh. Aduh, mana aku lupa ni. Cap je. Cuma random. Okay. So, wireframe color, tak kisah lah mana objek ni. Okay, so basically, kalau saya, dia beza lah. Ini objek lain. Kalau saya ada objek lain, dia akan letak color lain. Itu je. Lepas saya masuk di sini, saya buat objek phone. Yang ini objek lain. Nampak? Is a different color. Tapi it's still solid. Dia tak tunjuk warna yang sebenar. Dia tak beritahu tuan-tuan dan perempuan ada kaedah ni. Okay. Ini kalau nak buat. Kalau tak, biar je lah. Okay. Kalau tak, pribadi ni, just guna yang biasa je. Okay. Guna studio. Just normal one. Okay. Saya ada lagi. Dia boleh guna material lah. Kalau nak, dia tekan random lah boleh. Okay. Tak apa, random boleh. Okay. So, sekarang kita akan pergi masuk ke dalam macam mana nak buat something. Okay, apa kita nak buat ni? Okay. Contoh lah okay, so kita akan buat simple bangunan lah simple bangunan. Okay, so kita buat ini. Okay. And then kita sekarang ni dekat object mode So kita nak masuk edit mode. So edit mode untuk kita jadikan cube ni jadi macam bangunan. Okay, saya tekan this one. Saya tekan tab. Bila saya masuk tab, okay, perhatikan ni dia akan ubah. Okay, ini option macam mana kita nak ubah dia punya cube. Kalau saya tekan edit, dia akan banyak lagi option. Okay, jadi saya akan guide tuan-tuan dan puan cara apa yang nak guna lah. Okay, saya masuk tekan tab. Nampak? Ada banyak option, nampak? Nampak? Lagi banyak option Okay. Sekarang ni ada atas ni nampak ni. Atas ni ada 3 option ni. Yang pertama sekali, hujung sebelah kiri ni, ini panggil titik ataupun dalam bahasa Inggeris sebagai vertex. Okay. Yang kedua, yang ni kita panggil apa kita panggil
macam berbenang lah, berbenang iaitu dalam bahasa Inggeris saya pun dah lupa. Edge. Edge itu tepi, yes, tepi. Dalam bahasa Melayu tepi. Edge. Dan last sekali yang ni nama dia face. Muka. Okay, muka lah standard. Okay. So apa maksud dia? Face, titik, vertex, vertex titik, edge, tepi dengan face tu muka ni. Okay, kalau saya tekan sini, tekan ni, okay, titik ni, dia hanya akan detect, kalau tekan sini, dia cuma detect titik tepi ni je. Nampak? Ke titik ni je. Itu, nampak? Nampak titik. So, bila saya tekan titik, saya tekan G. Nampak? Dia akan move kat sini je lah. Kalau saya tekan titik satu ni, saya tekan control, tekan titik sini, dia akan G. Okay. Itu titik. Kalau saya tekan H ni, yang nombor 2 tengah-tengah okay. Saya tekan tepi, nampak? Saya tekan ni, saya tekan control, nampak? Okay. Kalau saya tekan G, nampak lain macam. Kalau tekan ni je, dengan ini saja, dua ni saja, G, nampak? Tekan Z, dia akan move kiri kanan je lah. Atau tekan X, nampak? Macam tu sekali. Y. Y kedua kali. Tak boleh. Z. Z dua kali. Tak juga. Okay, itu cara dia. Dan last kali, muka. Ni, nampak muka. Muka dah ni, saya tekan tempat select muka. Face. Saya tekan atas ni, saya tekan G, Z, nampak? Nampak? Saya tekan sini, saya tekan G, ini mungkin Y, Y atau X. Atau Z boleh. Nampak? Itu baru G, belum lagi S. S untuk apa? Untuk scale. S untuk scale. G untuk group, move. Nah, satu lagi R. R for rotate. Nampak? Rotate on the x-axis, rotate the y-axis, or rotate on the z-axis. Nampak? So boleh test lah. Kalau macam ni tekan R. Z-axis. Nampak? So dia boleh tekan sini G, Z-axis naik. Okay, lepas tu R, Z. Nampak dia kerja macam ni. Nampak? Jadi dia macam menggunakan pelik sikit. Contoh ni saya beri contoh ya. Okay. So terpulang pada tuan-tuan nak buat macam mana. Okay. So ni yang paling penting 1, 2, 3 ni. So kalau katakan susah sangat nak tekan 1, 2, 3 atau 2, 3, press dekat keyboard. Dekat keyboard kan ada button 1, 2, 3. Tekan tu. Tengok, saya tekan 1, 2, 3 nampak? 1, 2, 3. 1, 2, 3 nampak? Itu dia punya keyboard. Okay, saya tak nak tuan-tuan nak tekan satu-satu, tak. Cara saya kalau boleh guna shortcut. Okay, sebab ya mungkin pada masa sekarang susah, tapi bila you dah get used to it, cepatlah loop. Okay, tekan 1, 2, 3. Kalau 1 titik, 2 tepi, 3 dia punya ni lah. 3 apa tadi? 3 ialah fix. Okay. Contoh satu lagi saya tekan tab. Okay, contoh saya shift A, saya masukkan sphere Contoh sphere ni saya pergi di atas. Okay, nampak? Okay, bila tekan sphere ni, nampak? Dia banyak kan? Tak? Kalau saya nak buat macam keseluruhan, nampak? Saya nak tekan sini, saya tekan control. Macam ni kan?
Jenguh lah saya nak kena buat. Sebab saya kena buat. Jenguh. Jadi satu ni cara kalau macam ni, nak select all the face, saya tekan alternate. ALT. ALT button. Tekan ALT button. Okay. Tekan je macam ni. Okay. Tekan yang CP ni lah. Kalau tekan CP ni, dia akan jadi macam ni. Kalau saya tekan CP kat sini, dia akan naik ke atas. Betul eh? Nampak? Macam mana? Sini eh. Atau sini. Nampak? Dia akan select. Jadi macam mana kalau kau tekan, saya nak select sama sini, nampak? Okay, tekan control, tekan, nampak? Ini, okay, this one kita delete dulu. Okay, nampak? Control, pada select sama sini. Okay, lepas tu nak sambung balik sini, macam mana? Macam mana sambung sini balik? Tekan balik control. Oops. Tekan control Z. Okay. So, oops. Tekan shift. Okay, tekan shift. Okay, ini ke atas kan? Tekan shift, tekan alternate. Nampak? Shift, tekan ni. Okay. Di atas balik. Shift. Nampak? Itu cara dia. Kita korang select lah. Okay. Mesti beritahu tag. Yang ni barunya, alternate. Sama juga kalau saya tekan H. Okay. Ni kan. Saya nak semua saya tekan control. Satu. Jenuh lah. Tekan alternate. Nampak? Alternate. Titik. Cuba titik. Tekan titik. Alternate. Boleh? Alternate. Alternate. Terkurang. Nampak sekarang Harap semua dapat cakap bahagian ni. Okay. Okay, so saya delete. Saya delete. Saya masukkan. Okay, saya masukkan balik saya punya ni. Cube. Okay, setakat ni ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada boleh tekan 4. Saya bagi masa untuk digest apa yang saya tunjuk tadi. Okay. Okay. Kalau okay tekan 4 Kalau penat tak apa. Lihat dulu. Okay, Raf. Okay, thank you. Okay. Terima kasih. Nama Timizi. Okay. Thank you, Nur Fakir.
Ni jangan segan tanya soalan kalau tak jelas. Okey, saya bagi 2 minit lagi 2 minit. Kalau ada soalan saya akan teruskan. Kalau ada soalan tanya. Hmm. Okey, so kalau tak ada soalan saya akan teruskan guys. Jangan segan tanya kalau ada persoalan. Sambil-sambil saya terangkan ni kalau ada soalan yang lepas-lepas tanya saja. Pastikan saya okey je. Saya boleh ulang balik tak ada masalah. Okey, so sekarang saya akan ajar teknik-teknik yang lain dalam editing So kita tekan kita punya ni, punya cube. Okey, tekan cube kita. Ini ke depan depan macam ni. Ni depan. Ni depan belakang, y axis. Ni kiri kanan, x axis. And then atas bawah lah. Okay, so kita akan masuk tekan tab. Okay, now we are in edit mode. Okay, nampak edit mode. Edit mode. So we're going to edit. Okay, the first one that I'm going to show is grab ataupun G tekan atas ni. G tekan Z. Nampak? Dia boleh besarkanlah bangunan kita ni. Nampak? City Hall. Okay. Di sini. Okay. So, ini kita punya bangunan tekan G. Kalau katakan tak cantik, tekan G, tekan X, kita boleh besarkan lah. Contoh macam ni. Nampak bangunan macam mana? Ulang lah. Kita nampak bangunan macam ni, biasa saya dulu. Okay. And then, mungkin daripada sini, okay, selain itu mungkin saya nak buat atas ni. Okay. Saya nak bagi dia pada 2. Cara nak bagi dia kepada 2, okay, boleh tekan ni, Ctrl R. Okay. Ataupun Ctrl R ni kita panggil apa tau? Kita panggil, kita panggil loop cut. Okay. Okay, saya tekan sini, saya tekan Ctrl R. Okay. Kalau tekan atas sikit, dia jadi macam ni. Kalau tekan ke tengah, dia akan loop cut tengah-tengah. Jadi, okay. Saya nak loop cut macam ni. Nampak? Loop cut. Okay. Okay. Dia ada dua kali tekan first kali tekan, okay, dia nak berapa banyak lukat. Contoh saya ulang sekali. Kita tekan lukat Ctrl R. Okey. Klik yang pertama untuk tentukan berapa banyak loop. Okey, untuk tambah loop, you boleh tekan apa? You boleh tekan you punya middle mouse. Okey, middle mouse. You boleh apa?
You boleh scroll. Berapa banyak? You scroll kat sini boleh tengok berapa banyak. Kalau you nak satu je pun boleh. Tekan satu dulu. Okay. Okay, tekan. Ini bila saya tekan, saya tentukan. Okay, saya nak satu saja lukat. Okay. Lepas tu, tekan kali kedua, kita nak positionkan. Nak position kat mana? Kalau saya nak position kat sini, saya tekan, klik kiri. Okay, mouse button, your left mouse button. Kalau saya confirm kat sini. Klik kiri. Kalau saya nak tak nak klik kiri, saya tak nak positionkan, saya nak dia default position, itu tengah-tengah. Okay, just klik kanan. Okay, klik button, your right button, your right mouse button. Okay, so saya klik je kanan, pap. Dia terus tengah-tengah. Bila saya ke dalam keadaan ni, okay, kalau saya nak adjust lagi, boleh. Okay, nampak belah bawah ni, nampak ni ada sini, look cut and slice, nampak ni. Okay, buka ini, tekan ni, kita masih lagi boleh adjust. Contoh saya nak tambah lagi look cut, tekan, nampak? Boleh lagi. Okay, nampak? Terpulang, nampak macam mana? You masih lagi boleh adjust. Okay, saya tak nak, saya nak biar je macam tu. Okay, saya control R. Tak, dah. Saya buat lagi control R. Tak, dah. Macam tu je. Tak nak pening-pening. Boleh? Semua bertangkap Okay. Next. Itu look cut Tuan boleh test. Okay, next. Satu lagi kita boleh panggil dia adalah this one. Saya tekan A, select everything. Okay. So select everything, saya boleh tekan Control B. Kita pergi bevel. Control B, nampak? Nampak Control B dia ni. Ini adalah Control B. Nampak? Nampak? Control B dia akan jadi macam ni Itu kalau kau nak select, kalau you guys nak select semua. Kalau you tak nak select semua, you can just select this one. Tekan 2. Okay. Lalu tekan alternate. Nampak? Shift alternate. Nampak? So select semua sekali kat sini. Control B. Nampak? Lepas tu saya boleh tekan middle mouse and scroll. Saya control B. Nampak? Bila saya tekan macam ni, still saya boleh adjust dia punya berapa banyak saya nak. Saya still boleh adjust dia punya segment. Okay. Saya ulang sekali Control B. Okay, nampak? Nampak dekat sini. Okay, saya boleh adjust dia punya segment. Saya boleh adjust dia punya width. Dan saya boleh adjust dia sama ada saya nak vertices atau edge. Saya tunjuk lagi. Okay. And then profile shape. Tengok saya adjust kat mana. Saya adjust sini. Nampak? Okay. Saya adjust kat profile shape dia. Yang ni Nampak? Dia jadi macam ni ataupun jadi macam ni. Okay. Itu profile shape. Tengok tuan-tuan nak macam mana. Okay. Vertices macam ni. Dia akan hanya dia akan cuma bulatkan vertices ni. Edge macam ni. Terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan nak buat macam mana. Okay. Alright. So then saya suka buat macam ni.
Itu tadi bevel bevel. Okay, dan yang ni saya selalu tekan I. Okay. Ataupun macam mana separate dia individual origin. Okay. Mana yang saya lupa? Individual origin kan betul. Betul. Okay. Kan jangan macam mana nak balik. Ya, tak apa. Never mind. Kita boleh buat je tekan I. Okay, sini. And then kita boleh buat E. E untuk ke atas lah. Ada soalan? Saya dalam buat ini macam ni lah. Ada something saya nak tambah tapi kemudian lah saya buat sesi lain. Okay. So the thing is dia punya ni kat sini. Okay. So dia kalau saya tekan S, dia punya tanda dia akan guna sini ya. So best kalau yang ni saya akan letak tanda dekat sini lah ya. Okay, so saya akan shift S, saya akan letak cursor tu selected. Cursor tu aktif ni lah. Cursor tu selected. Nampak? Dia akan ubah. Okay. So bila saya nak buat S, dia akan nampak? Nampak tak guys? Okay, saya ulang balik sebenarnya. Saya tekan G. Oops, saya tekan E dulu. E je ni. Okay. Setakat ni kalau saya letak balik Shift S. Okay. Dia punya cursor ni ada kat sini. Okay. Dia dekat sini. Okay. So apa yang saya kalau katakan saya buat apa-apa kat atas ni, dia akan refer pada ni. Contohnya saya tekan S. Nampak? Dia akan refer dekat bawah ni. Ataupun saya nak tekan S. Saya nak tekan S biasa je tapi di ke bawah. Nampak? Saya nak dia rapat ke tengah. So apa yang saya boleh buat, saya tekan sini, saya tekan Shift S dari sini, tapi saya tekan cursor to active. Nampak? Dia akan beri, jangan dekat situ. Kita select semua sekali lah. Yeah. Ataupun saya tekan satu, saya klik kita tengah ni. Okay. Shift S. Nampak, dia beri kita tengah. So, kita dia sebenarnya, saya nak just this one. Tengah-tengah. Itu je, nampak. Ini saya nak. Simple as that. Okay. Dan. Okay, so ni pun nanti saya akan just masukkan ni lah. Material. Tak material building, dah jadi. Okay, so then pergi. Extrude saya dah ajar tadi. Okay, saya ulang lagi sebenarnya. Extrude bagian ni ya. Ni. Saya tekan ni. Lepas tu saya tekan extrude E. E tu extrude naik. Lepas tu tekan S. Macam tu. Dan. Okay. Okay. S ni, okay, saya nak shoot tunjuk satu ya. Okay, kat sini saya nak biar dia
hilang sekejap. Cara dia ialah kat sini Saya tekan this one. Nampak? Ada button mata tu. Saya tekan cube Saya tekan button mata atau cube ni saya tukar daripada nama building Okay, saya double click jadi building. Macam lebat apa ni. Okay. Saya tekan mata. Oh, dia hilang. Apa yang saya sampaikan hilang kat sini adalah cube. Semua Ya. Hilang cube. Saya tengok cube ni. Okay, so saya hilangkan ni dulu. Okay. Okay, saya pergi kepada object mode. Saya lupa something saya nak beritahu pasal ni. Contoh saya pergi cube. Okay, this one cube. Okay. Cube ni saya nak pergi ke tengah. So saya tekan shift S. Saya pergi ke tengah-tengah balik. So shift. So this one shift S. Okay. Selection to cursor. Tak, dia pergi tengah. Okay. Okay. Yang ni penting juga saya kena beritahu tuan-tuan dan puan itu cube. Kalau you guna scale. Okay. So kita pergi ambil cube ni, saya tekan tab. Okay. Tekan tab. Bila tekan tab okay. Okay, contoh kita ambil this one. Kita tekan sebelum sekali lah. Okay. So kalau saya tekan X, nampak? Dia akan scale dekat X-axis. Kalau saya tekan Z, so S untuk scale, Z untuk atas bawah. Kalau tekan Y, nampak? Okay. Tapi kalau saya tekan, kalau saya nak dia, okay, nak dia cuma X dengan Y saja. Macam mana? Saya nak dia scale dekat X dengan Y saja. Z saya tak nak. Okay, cara dia ialah tekan Shift Z. Okay, tekan Shift Z. Jadi kalau saya tekan Shift Z, dia hanya scale dekat X dengan Y saja. Tunjuk tekan Shift Z. Nampak? Maknanya dia akan scale dekat X dengan Y sahaja. Nampak? Oh, nampak? Saya ulang lagi. Saya tekan S. Saya tekan semua sekali. Saya tekan S. Okay. Saya tekan Shift Z. Nampak? Dia hanya scale pada X dengan Y sahaja. Nampak Faham tak? Kalau saya nak dia scale dekat Y dengan Z saja, saya Shift X. Nampak? Okay. Kalau saya nak scale dia dekat bahagian X dengan Z saja, Y tak nak. Saya Shift Y. Oh, tekan X tu. X. So, tekan S. S for scale. And then tekan Shift Y. Nampak? Itu kaedah dia. Okay. Yang ni saya nak sampaikan. Sebab tadi saya lupa tak sampai ini saya sampaikan. Okay. Okay, done. So, the rest is history guys. Jadi, you guys boleh buat modeling macam biasa. Okay. Okay, so di sini bila ada macam ni, okay, dia boleh buat macam-macam lah, bangunan ke ataupun nak buat warnakan buildingnya. Okay, tapi saya mungkin nak buat simple je. Okay. Okay, saya nak buat just simple as buat control.
buat apa dia? Sphere. Nampak? Buat sphere biasa. Okay. Buat sphere biasa. Sphere biasa ni, okay, saya buat right click. Okay, saya make sure dia shade smooth. Nampak dia smooth. Kalau tak, right click, you tekan shade flat, dia akan nampak ke ni. Nampak? So, you right click, shade smooth. Okay, kalau you masuk ke edit, edit sini. Boleh, masih boleh. Okay, so you tekan macam ni. Okay. And then kemungkinan besar you boleh buat satu lagi. Okay, this one ini kita panggil planet. Okay. Hujan lebat. Kalau saya tiba-tiba ter offline, maknanya saya komputer shutdown Tapi tak apa, saya masih on macam biasa. Okay, saya tekan sini, saya tekan Shift D. Shift D untuk duplicate kan. Oh, nampak? Dia duplicate. Saya terus duplicate. Okay, kalau saya tekan left click, dia akan saya klik pun, dia akan biar kat sini lah. Ataupun kalau katakan saya tekan Shift D di sini, okay, macam ni kan. Saya tekan right click. Kalau saya tekan right click, dia akan terus default dekat sini. Tempat yang sama nampak? Dia ada di situ. Cuma tak nampak sebab dia berada di tempat yang sama. Nampak? Planet. Ini tak Earth. Okay. Ni boleh jadi sun lah. Contoh contoh. Okay. Di sini ada berbagai cara lah. Cara dia contoh dia nak buat macam mana sekarang ni. Contoh dia boleh buat macam rotate. Rotate ada banyak cara Ni saya nak masukkan sikit animation. Okay. Contoh sini kita ada G dan X. Ini. Ini sun. Sorry silap. Saya nak Earth. Flat Earth. G, X. Okay. So, this one, okay, saya nak ni ikut sini. Okay, saya tekan shift ni. Saya nak dia cuba nak follow Okay. Allah, betul lah. Ini right click. Forward. Join. Ctrl C. Ctrl C. Jadi kalau sini saya tekan rotate. Boleh rotate. Okay, contoh dia saya ulang macam ni. Saya ulang balik. Saya tekan ni. Okay. Dia dah join lah. Okay. Dia ulang macam ni. Nampak Dekat sini kita ada kita punya Earth dengan Sun, betul tak? Make sure kita select Earth. Okay. So, tekan Earth, this one. And then tekan Control, tekan Sun. Tekan Control, sorry. Shift. Tekan this one, tekan Shift, tekan Sun. Okay. Nampak? Kita tekan Earth dulu. Earth and then tekan Sun. Lepas tu kita tekan Control J. Okay, ataupun tekan saya right click. Okay, nampak sini. Join. So ni join kepada Sun. Okay, tekan join. Okay. So sekarang ni kalau Sun ni kalau kita rotate, kita kita tekan 7. Tekan rotate.
Nampak dia ikut. Okay, jom kita rotate. So, kita masukkan satu animation ke sini. Okay. Cara masuk animation tekan I. Nampak? Okay. Okay. Nampak? Bila masuk I, sekejap saya ulang sini. Okay. So, okay. Bila saya nak masuk I, maksudnya ada keyframe keyframe kosong. Make sure ni, okay. Make sure ni kat kosong. Kalau you tekan tempat lain ni, dia akan letak dekat tempat lain. This is second. So this is second. 1, 2, 3. So contoh saya tekan I. I. Nampak? Dia ada satu sini. Ini boleh bawa ke tengah-tengah ni. Satu. Okay. Lepas tu, dia satu rotation Satu rotation. Habis. Sekarang ni, kita tengok sisi rotation. Bahagian item ni, right? Okay, nampak? Kosong semua ni. Okay. Kita nak habiskan mungkin sekarang ni berapa? 240. So 60, 60, 120 lah 120, 120, 240. So N kita ambil 240 lah. Okay. 240. Okay, dekat 240 kita akan buat satu 360 degrees. Okay, this one 360 degrees. Rotation at Z axis. 360 degrees. Okay, so tekan I. Sorry. Tekan I. Nampak? Bila dia warna kuning semua, ni dia buat. So, okay. So now, kita cuba main. Tekan play. Contoh lah Okay, itu satu contoh. Dia ada bagi satu lagi cara. Saya akan tunjuk satu lagi cara. Okay, ini contoh satu. So, bila ada contoh macam ni, okay, kita boleh warnakan lah dia punya ni. Sama ada nak warnakan terus kat sini. Okay. Masukkan dia punya ni. Okay. Ini tak payah. Kalau dia sama warna, so yang ni tak nak. Yang ni dia join susah kan. Macam mana nak lain-lain warna. Tak berhenti. Ya, tuan-tuan. Okay. L. Okay. One assign. So, kita juga ni. So, kita ada earth dekat ni. Ataupun tuan-tuan kalau tak suka warna macam ni, warna macam boring kan. Okay, cuba pergi ke. Okay, kita pergi. Adalah banyak material, materialnya. Kita pergi ke material. Earth. Blender. 3D tu. Meshi.ai. Blender kit pun ada. Sketchpad pun ada. Polyhaven pun ada. Texture terrain pun ada. Okay.
Ambil yang ni boleh. Ada tak? Okay. Ataupun kita boleh ambil dekat boleh dikit boleh. Sketch wrap boleh tak? Sketch wrap. Earth texture. Ni je. Ataupun senang dirinya. Earth texture. Kan? Nampak? Ambil kat sini boleh. Okay. Ambil sini. Ini je. Cuma tengok hati-hati lah. Okay. So ada yang dia registered. Jangan ambil lah. Okay, contoh sini save image as. JPEG. Okay, boleh. Texture. Okay. Kita sun texture. Okay. Macam ni boleh. Okay. So cara dia kita akan masukkan ni ke cara dia ambil tekan ni. Okay. Daripada yang ni, okay, saya akan tekan kat sini, color ni, base ni. Saya akan pergi dekat folder, pada folder. Sorry. Ini pergi ke F, color, image texture, this one. Okay, tekan image texture. Okay, one. Tekan new. Sekejap. Tekan this one, open file. Okay, tekan download. Cari kat sini. Ada tak? Okay, cari kat sini. Senang. Okay, this. Nampak? Sama juga dekat sini, sun. Okay, kalau untuk sun, okay, this one. Sini, this one, saya akan ubah dia, image texture, okay, open. Okay, sini sun. Open. Nampak? Okay. Ini salah satu cara paling mudah untuk buat dia. Satu lagi cara. Satu lagi cara ialah okay. Satu lagi cara ialah ini jangan attach. Okay, so this one. Okay, kita separate kan. Cara nak separate dia, kita tekan Ctrl P. Okay, so set parent tu apa kan? Ctrl P, Ctrl apa? Ctrl P. Clear parent. Okay, clear parent. So this one no longer parent. Oh, okay, so there's no more parent. Kenapa tak ada lagi ni? Ctrl P. Clear parent. Clear parent.
Ya. L alternate P. Okay. Aduh. Kalau kes macam ni, kita kena delete lah yang ni. Okay. Buat macam tu, senang. Okay, tak tahu kenapa ni. Okay, the delete. We only have one, right? Okay, so what I'm going to do, I am going to control Shift D. So I got another one. Okay. So this one I'm going to include this F. Okay. The same thing is the same thing. Cuma yang this one F, I nak tukar dia punya ni jadi F lah. Okay. F texture. Right. So if you click, it should be F texture. Okay, jap. Okay. Sekarang ni saya akan tutup dulu. Kita bilang F. F. I want you to assign. So this is F. Okay, tengok this, huh? Okay. So what I'm going to do, okay, tekan, this is another way, that's another way. Another way of animation. Animation ada banyak jenis, Ini satu cara. Okay. The stand is still rotating, Okay, it's still rotating. Okay, very good. Still rotating, no problem. They maintain the rotation. Okay, tapi at the same time kita nak rotate dia. So cara dia, okay, kita boleh masukkan satu lagi, kita panggil constraint. Okay, sebelum masuk constraint, kita kena add satu ni. Shift A, masuk curve. Curve, circle. Ataupun di sini, tekan add, tekan curve, tekan circle. Nampak ada circle sini. Tekan S, nampak? Okay. Contoh lah, ini saya beri contoh ya. Nak buat banyak-banyak circle pun boleh. So ni circle ni, kita panggil Bezier curve. Ataupun kita panggil, kita rename jadi orbit lah. Orbit Earth. Okay. And then kita ambil kita punya Earth tadi. Okay. Kita constrainkan dia. Cara constrain dia dekat sini Nampak That is the constraint button. So click this button, constrain. Click here. Okay. Nampak? Ada banyak lagi yang kita tak sentuh lagi Saya nak you guys to guna ni. Follow path. Okay, tekan follow path. Okay, so on the earth part, there is a follow path. Okay, so this follow path, okay, dekat sini, okay, masukkan objek. Objek dia adalah yang tadi, this ring. Kita panggil dia orbit earth. Okay, tekan sini. Atau tekan sini. Ada satu je dia punya option. Orbit earth. Nampak? Sekarang ni dia dekat sini. Okay, kalau kita mainkan dia, nampak? Nampak? Dia berputar tapi dia tak main. Dia ni tak berputar. Kenapa? Okay. First thing first, you kena klik this one This one Kena klik follow curve and then klik kat sini satu kali. 2 kali, 3 kali pun boleh, tak ada masalah pun sebenarnya. Tekan follow curve. Then tekan dekat animate path. Kalau tak tekan, dia tak bawa pun. Nampak? Dia tak bawa pun masih isu. Okay. Cuba tekan. 1, 2, 3. Tak ada apa-apa kan? Tak apa. Once sudah tekan, dia dah ada orang. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Nampak Kalau nak dia lambat sikit lah sebab dia macam laju sangat. Okay.
Dia boleh tengok dekat bahagian mute. Ni. Soal, bila tekan dekat sini, path ni. Tekan path ni. Tekan the orbit Earth. Okay. Tekan dekat sini. Data properties. Tekan sini. Tekan path animation. Okay. Boleh tambah frame. Boleh kurang. Okay, dia kurang. So, kalau kita saya tambah lagi. Dia kan kurang lagi. Sebab ini pun kalau katakan dia laju sangat, kalau dia laju sangat, kita boleh buat dia punya rotation. Okay, rotation dia 360 kan. Okay, kita boleh tambah dia jadi 720. So dia akan lambat sikit dia punya rotation. Hybrid. Ya. Macam mana? Variation lah. Ini saja. Saya nak. Okay, saya ubah kat sini Okay, dia boleh buat dia baru lah. So, kalau saya buat sini, nampak? Dia punya ni pun dia dah kurang sikit lah. Okay. Macam mana waktu tidur saya lupa lah. Nanti saya buat nanti saya berikan kaedah dia. Dia boleh continuous. Ada kaedah ni. Saya kena check balik. Dekat mana ni? Kat sini. Object. Ni kan. Ni object data properties. Saya tekan kat mana? Ini ke? Nomination. Tak apa. Nanti saya buat edit yang bahagian ni supaya dia tak ada dia tak ada pusing tak. Lepas dia ulang balik kan. So saya nak dia just move forward. Okay. Ada kaedah dia. Nanti saya fikirkan. Okay. Rasa basically kita punya animation lebih kurang macam tu lah. Tapi belum complete. Saya akan buat satu lagi yang complete di mana dia akan tunjuk animation dia very smooth. Okay. Maybe untuk semua sekali planet masa ni idea tu baru datang pasal planet ni. Tahun ni saya buat lain, saya buat kereta. Ni saya buat planet pula. Sekarang ada benda yang saya dah kena check balik. Okay, so I think for now itu saja dahulu. Dah nak dekat 2 jam lah. Memang lama lah cerita pasal ni. Ada apa-apa soalan tak guys? Setakat ni. Sebelum kita end our session for now. Okay. Masa macam-macam kan belajar ini kan, animation. Harap-harap taklah banyak sangat.
Tapi itulah. Okay, any questions before we end our session for now? Semua diam je. Ke semua dah tidur. Okay guys, so kalau tak ada persoalan, saya ada ni, nanti tak tidur. Okay. Nanti send video ya. Yeah, I will send the video. Saya akan buat satu video follow up Sebab ni ada satu bahagian saya dah tak ingat macam mana nak buat dia punya ni continuous. Dekat bahagian cyclic ni. Graph editor saya. Non-linear animation. Somewhere saya dah lama tak sentuh bahagian ni. Sebab ni selalunya animation saya akan buatkan dalam Unity Engine. So senang sikit. Objek semua buat kat Blender. And then masuk Unity Engine dan saya akan buat, saya akan adjust dekat situ lah. Just masuk coding. Dekat Blender kalau animation, itu ada kaedah dia. Saya dah terlupa mana. Somewhere here. Dah banyak kali buat ni. Jadi saya terlupa, saya minta maaf. Jadi saya cuba cari kaedah dia, saya buat video, saya akan bagi the full animation part in Blender. Okay. Hasil nanti macam ni lah. Hasil dia macam ni. Cuma dia tak ada, cuma beza dia punya rotation ni, nampak dia tak ada macam ni. Okay, sampai sini dia akan patah balik, nampak dia tak ada macam tu. Dia akan move je biasa. Itu hasil dia. And then ada HDRI. Okay, ini tak ada HDRI. Okay, maksud saya kat sini kalau katakan kita cari HDRI universe. Ni sebenarnya HDRI polygon. So universe tak ada HDRI universe. Cuba search. Solar system. Tak ada, solar system tak ada. So kena cari lah solar system. Solar texture. Earth day map. Dia tak ada solar system. HDRI ni tak ada. Jadi kena cari lah untuk HDRI. Okay, HDRI ni adalah macam ni lah. Okay, ni mungkin ada je. Contoh kita try ni. Okay. Mana tu Malaysia? Soal. Okay, contoh. Jadi kan? Ini semua. Tak boleh. Okay. Dia basically kalau tunjuk kat sini, pergi ke render mode. Okay, macam ni kan. So HDRI kalau saya masuk sini, dia akan jadi macam apa? Galaxy So saya kena try dekat sini. Somewhere here lah HDRI. Saya lupa dah ke mana. Mana HDRI? Sini exporter bukan. Animation bukan. Output bukan. Tak apa. Nanti saya buat a new one lah for this one. Cuma yang ini saya just nak tunjuk bagaimana nak buat dia punya modeling basic to Blender.
Cuma yang lain-lain ni saya akan tambah kemudian ya. Okay. Ahmad Tirmizi. Nanti saya buat video yang just fokus dekat bahagian ni saja. Okay guys. So yang sini rasa setakat ni kita berhenti kat sini dulu. Okay. Ada beberapa soalan lagi tak? Okay. So ada lagi 3 minit. Okay. Saya akan hantar 2 video Satu video yang ni, satu lagi video macam mana nak masukkan HDRI. Saya akan tunjuk satu lagi iaitu kalau tuan-tuan nampak tadi ada tulis kat situ macam mana nak guna this one macam mana nak guna this one, Blender Kit. Kalau guna Blender Kit ni senang. Jom kita download ni. Download Blender Kit tu. Ini macam-macam ada. Okay, sekejap download dulu. Pergi sini. Kan edit, pergi preference. Okay, get extension. Kita add on extension. Okay, lepas tu install from this. Okay, and then cari Blender Kit. Mana Blender Kit? Blender Kit, where are you? This one Blender Kit. So, kita ambil cari Blender Kit. Macam ni. Status 7 Mei saya dah download dulu ni. Okay, saya install from this. Okay. Update Blender Kit add-ons. Okay. Dah bertangkap tadi? Macam ni saya buat. Restart Blender to reload. Okay. Save. Okay. Baik. Okay, tak apa. Berjumpa lagi tuan. Okay, siapa nak gerak dulu Sebab memang sepatutnya habis pukul 4 So, memang saya stick the timing 2 jam. Okay, tak apa. Kalau ada tambahan nanti saya akan tambah kat dalam recording. Okay, so saya buka balik saya punya Blender. Okay. Sebab tak jumpa dia punya HDRI, saya pun tak terfikir nak buat benda ni. Okay, so this one. Okay. Buka balik saya punya Blender. Okay, beza dia sekarang ni, saya ada Blender Kit. Nampak? This is Blender Kit. Tuan-tuan tak ada Blender Kit. Kena download, lepas tu kena add extension. So dekat sini, okay, kalau tengok ada HDRI. Nampak? This one. Okay, boleh tekan this one. Dan macam-macam HDRI dia. So kalau saya tekan sini, Universe. Ni dia ni. Tapi nak free je lah. Ni boleh ni naik stay clear. So kalau saya tekan render, saya ambil ni. Apa? Those are planets. Okay. Kalau lain tak? Ni. Night sky. Ini ya. Ini. Milky Way. Sedap. Kita ambil apa? Ini sebab ni kalau ini. Nanti ya.
Lagi smart. Lagi jelas. Kalau original, ha, lagi lawa lah kan. Tengok dia tonton lah. Nak macam mana. Okay. Okay. Universe. Okay. Nampak tak? Saya kan buat macam-macam. Pening saya takut saya punya komputer ni dia ni lah. Tak boleh tahan. Saya memang push kasi habis. Okay. So, ada soalan ni tak? Ini kalau nak buat betul-betul belum masuk buat glory. So, ada ni. Soal pun kalau kita nak ubah rotate dia dekat x-axis dulu. Yang tu lah. Okay. So, rasa itu saja sekarang. So, jaga diri guys. Kita ada satu lagi kelas malam sekarang, Excel. Okay. So, hopefully sebelum Excel nanti saya akan masuk bagilah kelas ni. Okay, Raf Yang lain okay. Jaga diri guys. Jumpa lagi insyaAllah. Dan WhatsApp. WhatsApp. Saya tadi tu. Just WhatsApp saya lah kalau ada apa-apa soalan. Okay. You're welcome to Mizi. Okay, so ni nanti saya akan lengkapkan lah semua planet. Dan juga masuk HDR lah Macam tu lah. Ada shadow sini. Try explore Ada banyak benda yang boleh explore sini. Sini. Evaluation. Okay. Saya ni sebab saya dah lama tak buat ni. Aduh, sabar je lah. Oh ni image. Media image. PNG. Ni okay. Juga. Memang tak habis kalau ni. Jumpa malam. Okey, boleh. Datang. Excel lah kita buat simple Excel basic. Nanti slowly kita belajar foundation, intermediate and advanced. Last sekali advanced lah. Okay. Kalau apa-apa ada request beritahu direct you nak Excel ni macam mana. Saya akan include sekali dalam kelas. Okay guys, apa-apa Roger.